Hi guys, so today kita orang akan ke Japan. Sebab apa nanti aku terangkan sebab apa. Cuma sekarang aku dengan family. So this my sister, so ayah aku, mak aku, kita orang tengah lepak kat T-Live sebab tengah tunggu staff VTP. Flight kita orang pukul 2. First time ke luar negara guys. Sihat bo, ayah, kak bo. A few moments later. A few moments later. Yo guys, kita orang dah sampai dekat Tokyo. Tokyo ni is Haneda Airport. So kita orang sampai lepas 7 jam penat tu. Serius penat. Tapi sabar, nanti aku tunjuk view orang. So ni airport dia, Haneda Airport. Sekejap lagi kita sampai pintu depan, aku tunjuk korang. Okay? Let's go. Let's go. So guys, kita orang nak ke mana? Nak ke mana guys? Kita nak ke mana? Flea market. Flea market ada apa? Ada apa Flea je? market ni jual bundle lah. Flea market tu pasar seni. Pasar seni Tokyo. Pasar seni sini hampir 8 jam. 8 jam. 8 jam. 8 jam. Dah 8 jam duduk sini. Allah. Kita layan ni. So tu geng-geng perempuan. Ni kita akan ke flea market. Dia macam bak kata abang Adam, dia macam wow tak ending. Dia macam pasal sini je. So sekarang kita naik train. Orang kat sini jalan laju tau. Macam lokal tak? Nampak macam lokal lah guys. Ya. Dah makan dia happy lah. Tadi dia bad mood tau. Tadi yang laju tadi dia senyap, dia makan seorang weh. Dah slow. Nampak bila dia makan dia tiba. Sekejap lagi setengah jam dia apa balik tu. Jom jumpa korang dekat flea market. Hello guys, I'm taking over Layan potret dia. Lion Portrait vlog. Oh my god! Wow! Yes. Okay, now we are at flea market in Tokyo. Okay, switch. Perfect. Yoo! Kosmetik, kado. Cuma kita kedai ni tarik spot. Tarik mana? Tarik tradisional. Betul? 24 hours later. Welcome back. Sorry guys. Apa jadi Jimmy kat Gumi? Kita orang sebenarnya dah separuh jalan lah. Aku lupa nak recordkan untuk korang. So kita orang sekarang dekat government dia, office government dia. Tapi aku lupa nak record korang tu sebenarnya, sorry guys. Tapi view dia cantik. It's so nice, korang akan nampak bandar-bandar dekat Gunma. Korang tengok. This is bandar-bandar Gunma. But aku lupa nak record korang. So meet our new friends. This is Aki, right? Aki. This is Benlet, right? He's from Hungary. So this one dia cerita pasal muka bumi Gunma. So it's our Indonesia friends. Bye-bye guys. This is our friends. There's a lot. Aku rasa memang dengan ada Indon, ada Poland, ada Hungary, ada Indonesia, ada Taiwan. So kita orang sekarang dekat office dia. Nanti aku tunjuk jalan-jalan korang. So this so nice bro. Hamal dengan kipas dia memang solid. Dah jadi orang Jepun lah. Wah. Crazy. So insyaAllah. Macam mana makan pagi tadi? Good, tapi lapar balik. Dia lapar balik guys. Why you shake?
Oh, isi pula. Layan je. So, kita nak gerak next station. Let's go, guys. Nanti aku tunjuk korang. So, sorry tu guys. Lupa guys dekat korang. Aku terlalu suka sangat. Jalan. Betul tak, Alen? Hai, so ni Alen. Macam mana second day? Saya tak ada social Dia tak ada energy weh. Aku je bercakap dari tadi weh. Suka makanan. Aku sediakan buat Maggi lah. Malam ni kita nak pergi mana, Alen? Kita pergi. Convenience store, Asia Convenience store. Ini keluar agak betul tak? Are you guys going to extend your Guys, kita orang dekat University Gunma. So I met a lot of friends here from Indonesia, from So this is the university. Very tenang boy. Kita orang sekarang ke kafe. Nanti aku rawkan kafe korang. Tengok ada makan halal ke tak. Ada halal kita rasa lah. Tak ada halal puasa lah. Gitulah hidup kita orang dekat sini ya. Jaga-jaga makanan. But a lot of friends that good here, that stands good. And I'm a broken English, but you have to speak. Although you not got to mingle with people here, just speak. Be confident. Don't worry about that. Just enjoy. All people same. Yeah. Keep improving one day. Yeah, but keep improving ourselves. Bye guys. See you in the cafe. Oh, this is the cafeteria. Or sampai dah pun. So that's the cafe. So how's your day in Japan so far? How's your day in Japan so far? Nice. Amazing. So we're going to eat right now. Itadakimasu. Welcome. So they are very polite here. Eh, boy, it's me. I love boy. So they are very polite here, bro. Very polite. Marah kan? Saya Kau marah? Maybe di sini? baru masuk. Menarik, bangunan dia menarik. Mari guys. So sekarang dah malam. Tadi kita orang program dekat Gunma. Di situ lah program kita orang. Dia just banyak mengajar pasal sejarah. Dia banyak pasal mengajar sejarah. Lepas tu modern belajar bahasa Jepun dia. Jepun dengan sejarah. So sekarang dah malam. Kita orang rehat makan je, solat je. So aku tak record lah. So ni kita orang nak ke Book Off, which is tempat second hand. Semua second hand kat situ. So kita orang nak bas malam ni. Ilmu baru bas pula kan. So ni semua lelaki-lelaki jantan yang ada tengah tunggu ski. Malam ni kita nak bawa daripada Indonesia dengan Malaysia. Tu ni baru turun. Mana Alin? Dah siap. Oh Sebab siap. aku turun dulu dengan dia. Faham? Bawa payung? Korang bawa payung kau? Asal bawa payung? Kenapa? Buat gaya macam Tak apa. Macam biasa semalam kan dah Okay. berlari bergaduh lah semalam. Kau bergaduh semalam ke? Aku gaduh sebab aku nak tengok festival. Maksud? Tiba-tiba hujan. Maksud? Lepas tu orang kata, tak payahlah pergi. Lepas tu Maksud? aku nak juga buat lah kan. Lepas Maksud? tu diorang kan mabuk kan. Aku tak minum lah. Tapi so Dia ke minum? Benda ke cerita ni? jatuh. Tapi ya offer macam ni lah. Mana okey? Kita je tenang Amara. Ha? Kita je tenang kan. Ni ni tak boleh pakai sangat. Ni tapi ni tidur dalam kelas lah. Ni betul-betul Jepun lah. Dalam kelas fokus. Bagus. Hai. Sir, Aku kenal actually. kata-kata terakhir sebelum pulang esok. Sir balik awal. Kata terakhir ada tak? Pesanan. Akhir kata saya, sekian terima kasih. Ada kata aku sebab ya. Belajar tadi. Dia tengok. Lagi. Sekejap kita cut dulu nanti kita letak balik. Crazy dia malam dia. Tenang dia. A few moments later. Dah sampai. Hotel.